We go Pekanbaru. Kita apa sayang? Bercuti lah. Cuti. Bercuti, kita pergi cuti. Bye-bye. Bye-bye tu bye-bye kat kamera papa. Tak, dia jadi nak bye-bye kat siapa ni. So sekarang ni pukul 7. Pukul 7 pagi. Dijangkakan sampai KLIA Asia lah. Kita naik Asia. KLIA 2 mungkin 7.40 atau 7.50. Sebab kita nak buat santai. Dengan flight kita delay. And tak tahulah, dengar-dengar atas flight kalau Pekanbaru bini aku nak makan pagi sore. So nak makan pagi sore, anggaran sampai tak pasti kau apa. Dengar-dengar setengah jam je atas flight tu. Hey, bapa tengah bercakap ni. Tarik jawab ni. Okey. Tengok ni. Masa tidur ni macam dulu. Accident. Touchdown, buzzer beater, do it all now. 1, 2, 3. Bunga ready? Let's go. Ni nak lagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tali keledar untuk mengetatkannya. Untuk membukanya, tatkala isyarat tali keledar dinyalakan, anda mesti kembali ke tempat duduk dan pasangkan tali keledar. Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Kita bersama Abang Ari. Sekarang ni kita apa ni? Mau pergi makan dulu, pergi makan dulu. Sorry. Are you ready guys? Yes. Bunga ready? Bunga ready saya. Papa. So, mata mengantuk kat sebenarnya, tapi kita tahan. Ni guys, kita keluar daripada ni orang panggil bandara kan? Keluar daripada bandara, ni tol. Berapa ribu bang? Enggak nak ketera itu. Tak ketera Enggak. Biasanya kalau di jalan tol baru ada kan. Oh ya itulah. Dicek saldo nanti. Tapi saya nampak macam 8 tadi. 8,000 banyak juga tu. 8. Tak pasti. Mungkin 8,000. Sebab tadi nampak 8,000. Oi. Aku dah sampai pagi sore. Nanti petang sikit aku balik Malaysia. Depan ada Indomaret. Orang siap makan Johor kan. Apa pagi sore ni? Siapa yang nak belanja? Akhirnya sampai di destinasi yang kita nak tuju. Pagi sore guys. I got no fear. Home run, touchdown, buzzer beater, do it all now. Top corner talking home run.
touchdown, buzzer beater, do it all now. Ball now, top corner like all in. Lit the fire when you doubt it, now I'm all in. Put me with the best, bring the stars in. Undefeated mode, no falling. Hey you, stay down there. Please stop there, cause you're not up here. Hey you, way down there. Tadi ramai. Bapak mentua saya ni belanja. Okay guys, dia macam ni. Cara nak makan, mula dia wrapping tau. Ni macam contoh kau nampak ni. Ada wrap. So, mana kau nak makan, kau buka wrap tu. So, ibarat contoh, yang di wrap tu dia takkan kira. Dia akan kira yang dah dibuka saja. Macam tu. Okay lah, style. Macam kita kat Malaysia kan, apa ni, makan je apa ni, kau apa ni, atas meja tu, makan tak makan kau tetap dikira. Macam tu lah. Dekat sini lain-lain. Okay Zarin, macam mana Zarin? Makanan sedap? Alhamdulillah sedap. Dia punya facility baik baik. Tandas dia bersih, tempat surau dia bersih. Okay lah. Zarin paling suka apa? Ayam apa? Ayam putih. Ayam putih. Ayam putih? Ayam pop. Ayam pop. Dia panggil ayam pop ni. Dah makan lah. Abang makan apa dia punya jangit dengan daging sambal hijau. Tak tahu apa benda. Daging dengan sambal hijau tu apa bah? Daging dengan sambal hijau tu. Batakok. Batakok. Daging buah tokok. Lepas tu dengan dia punya jangit. Tu sedap itu je. Jadi minum lagi Jarin. Ibarat bang, kalau yang dibungkus ni, ya dia tak dikira kan. Kalau mau makan, ya dia buka. Okey. So betul lah apa yang cakap tadi. Terima kasih bang. Sedap bang, sedap. Yang tadi tak ada plastik. Gimana Makcik? Masakan Cik? Masakannya gimana? Enak? Enak bos. Jempol. Jempol punya kita, jempol juga punya lagi sebelah. Ya. Mungkin orang patut bersebut tau. Ini ini YouTube. 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 Ya. Saya main motor saja. Motor balap orang kata kan. Tapi saya bercuti sini. Ni rumah bapak mertua saya area sini. Alalang lah orang kata berjalan. Ya betul. Terima kasih bang. Makanan sedap. Ya. Alhamdulillah. Amin. Ya. Alhamdulillah. Amin. Ya mantap bang. Makanan ni mantap. Aku rekomen datang sini pagi sore. Makanan ni bukan cabang Malaysia ya. Ya, amin. Kalau ada di Malaysia bang lagi penuh saya rasa. Sebab di Malaysia pun ada juga makanan macam ni tapi tak sesedap yang di sini. Original kan. Original. Kalau yang di Malaysia tu berbeza. Ya, betul. Tak padang lagi. Ya, kan. Ya. Selera berbeza, betul. Setuju. Jakarta kita ada juga cabang. Jakarta. Yang di Tik 1 Kalimalang, Itulah. Jakarta Utara. Sebab kita tengok TikTok kan. Ya. Tu yang nak cuba. Wah, betul-betul sedap lah. Orang Malaysia banyak. Ya, betul. Apalagi Apa ni naik flight pergi balik hari makan sini balik lagi. Ya betul. Ayah terima kasih ya. Oh bapak betul saya bayar ni. Jom. Jangan. Kita tengok bapak betul saya bayar. Berapa juta bang habis? Abah. Tak nampak bang. Bagilah ke dia abah. Tengok bapak betul saya belanja. Itulah akak kenapa tak masuk dalam sekali. Kalau tak bapak mentua saya belanja. So ni listnya panjang. Apa yang kita makan lah. Tak. Ni berapa lah? Ni saya tak tahu. Ini mungkin masuk YouTube. Dia YouTuber. Berapa semua tu? Saya tak tahu kira ya. Tu di atas tu tak ada tulis. 1,489,400. Wish, bapak betul saya. Cuti ke Indonesia bawa 40 juta. Terima kasih bah. Alhamdulillah. So kalau duit Malaysia berapa bah?
Duit sekarang Malaysia murah lah. Oh ya ke? Aduh. Berapa? 1,5 juta. 1,5 juta, 1,250. 380. 388 lah, lebih kurang lah. 389. 89. 389. Okey. Tapi itu bukan duit 252. Oh, okey. Dia duit tunai. Okey. Itu dijangkakan lah. Perbezaan mata wang. Tapi okeylah untuk meja tebal, meja panjang satu family besar makan banyak. Okey lah. Terima kasih bawa kita ke sini. Orang baik bawa sini. Tu awet-awet cantik ni. Yang ni masih single. Kalau nak try boleh. Nama dia Sikin. Sikin single lagi ke? Tak kan? Tak kan? Oh tak. Okey. So akak cantik-cantik lagi kan akak? Lepas ni nak balik ke Hongkong pula. Ada apa? Ada kenduri semua. Ada kenduri. Kakak berapa hari di sini? 7 hari. 5 hari. Aduh. Tok geng, pergi sore geng. Empat. Okay, kita main ribu-ribu je ya. First time guys berbelanja di Indomaret Indonesia. Okey. Okay guys, sekarang ni kita makan sate padang, kopi. Kita try air coklat dari sini. Sedap tak sedap? Dia ada satu juga tadi. Maksudnya dia ayam saja. Ya, ayam. Tapi sate minang juga, tapi dia buat ni pagi. Tadi makan dekat pagi sore. Ini kalau apa-apa 2,000 ke 20,000? 20,000. Jadi berapa? RM2, RM3. Hah? RM5. Kalau satu RM2 lah. Oh, dua tadi RM20,000. Oh, okey, faham. Guys, tadi dua RM20,000. So maksudnya satu RM10,000, anggaran duit Malaysia dalam RM2 lah. Ni sisi ayam dia, tapi sedap lah. Dan dia punya ni, ini kalau kat KL panggil apa ni? Nasi impit. So banyak ah. Comes up and I'll be handing it out. Life for luxury, mature women touching me. Can't lie, say I don't like how the tissue feels. Few folds, I'm sure that's where the treasure is. She impressed by my high school in the registry. She go ba-bum, 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 son it. She go ba-bum, 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 son it. She put the glory in the back, put some mouse on it. The hand pressing on the heart, say the claws on it. Okay guys, kita dekat Malaysia selalu makan durian ni dengan cendol. Pulut pun ada, tapi yang ni pulut ni buat sendiri lah? Ya bang. Oh, buat sendiri. Abang ni buat? Ya, saya. Siapa nama bang? Aldi. Oh, nanti kita rasa. Ni satu guni tadi berapa? Dalam ringgit Malaysia? RM50. Kalau diuangkan di Indonesia cuman sekitaran RM200,000. RM200,000. Rezeki. Kita minum makan sate tadi, minum kopi, and then dapat kawan-kawan ni. Macam ni. Dia ini pulut ambil isi je. Ya, ada isinya pulut ya. Disatukan sama durian. Ya. Disatukan sama durian enak. Kita cuba. Terima kasih.